yang kena design macam mana Ramadan kita. Tuan-tuan, pernahkah kita mendengar kisah Mus'ab bin Umair? Seorang pemuda yang tidak asing dalam sejarah Islam. Beliau bukan raja, beliau bukan orang tua, tetapi beliau adalah pemuda yang Allah bagi kepadanya kekayaan. Allah bagi kepada Mus'ab rupa paras yang sangat tampan. Allah bagi kepada Mus'ab segala-galanya. Tapi tengok tuan-tuan, dia tinggalkan semuanya untuk apa? Untuk Islam. Dalam perang Uhud tuan-tuan, panji Islam dipegangnya dengan tangan kanan. Apabila tangan kanannya dicantas musuh, dipegangnya dengan tangan kiri. Apabila tangan kirinya putus tuan-tuan, dipeluknya panji Islam ke dadanya. Dia gugur syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, mengalirkan air mata. Dahulunya dimanjakan keluarga, pakaian megah lagi berharga. Tapi ketika syahid, pakaiannya tidak mencukup untuk menutup jenazahnya. Jadi silang penonton, jika Islam hanya untuk dunia, bahagia takkan bertahan lama. Tapi jika Islam untuk akhirat, maka dunia akan dapat, akhirat pasti akan selamat. Ingat, Islam bukan sekadar nama, tapi jalan menuju syurga. Islam bukan sekadar di IC, tetapi Islam mesti di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.